media. Terima kasih atas kehadiran dalam sidang akta pada petang ini. Bersama saya di kanan adalah Saudara Gobin Singh, Ketua Biro Undang-Undang DAP Malaysia, ahli-ahli jawatan kuasa negeri, Wakil Rakyat, ahli Parlimen dan Adun, serta wakil dari pemuda dan wanita. Saya ada beberapa perkara yang ingin umumkan. Pada pukul 1.30 tadi, DAP Pulau Pinang telah mengaturkan satu mesyuarat dan diskusi berhubung dengan isu pembelian rumah oleh Ketua Menteri yang dikaitkan dengan penjualan tanah kerajaan negeri di Taman Manggis yang telah mendapat liputan media sejak hari Rabu yang lepas sehingga kini. Ketua Menteri telah memberi makluman berhubung dengan kes ini kepada perbincangan tadi, dan juga Saudara Gobin Singh juga memberi pandangan berhubung dengan kes ini dari sudut pandangan politik dan undang-undang. Selepas itu, hadirin dalam mesyuarat, saya rasa ada 25 orang yang hadir, yang terdiri dari ahli jawatan kuasa negeri, ahli Parlimen, Adun, dan juga wakil dari pemuda dan juga wakil dari wanita, telah mencapai persetujuan terhadap isu ini. Taklimat yang diberikan adalah menimbulkan fakta-fakta dalam kes ini, yaitu pembelian rumah di nombor 25 Pinkon dan juga dengan yang dikaitkan dengan tanah di Taman Manggis. Fakta-fakta berhubung dengan rumah di Jalan Pinkon dan juga tanah di Taman Manggis diterangkan oleh Ketua Menteri dan juga oleh Saudara Gobin Singh dari sudut undang-undang. Mesyuarat ini, DAP Negeri Pulau Pinang menganggap dari fakta yang dibentangkan sememangnya tidak ada kes. Kita rasalah setelah meneliti fakta-fakta yang dibentangkan dan juga dari sudut pandangan undang-undang, kita merasa tidak ada satu kes terhadap Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Ini semata-mata satu kes prosecution politik dan juga victimization terhadap Ketua Menteri dan integriti Ketua Menteri sendiri. Dan lebih dari itu, juga mempersoalkan integriti parti DAP. Sebab parti DAP dapat wujud sehingga 50 tahun, satu landasan yang kokoh adalah integriti parti kita dalam perjuangan politik dan proses pembinaan negara. Jadi, memandangkan kita merasakan tak ada kes dan merupakan political prosecution and victimization, namun begitu parti kita, pemimpin kita, khususnya Ketua Menteri dan lanjutan dari itu, saya percaya pegawai kerajaan negeri dan agensi-agensi kerajaan negeri dan majlis bandaraya
akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM dalam menjalankan siasatan mereka. Saudara Koh Bin Sing pun ada berhubung dengan MACC atau SPRM untuk mengaturkan supaya Ketua Menteri dapat menghadiri sesi siasatan temu bual oleh MACC kelak, dan dipercaya akan berlangsung pada minggu akan datang. Jadi itulah komitmen kita supaya SPRM dapat menjalankan siasatan dengan cara yang tulus, bebas, dan kita tidak akan mengkacau atau mengganggu kerja-kerja yang patut dijalankan oleh SPRM. Kita juga membuat ketetapan memandangkan ini satu kes political prosecution. Parti kita khusus di negeri Pulau Pinang akan menghadapinya. We will fight it. Kita tidak akan ganjak daripada cubaan parti-parti lawan dan Barisan Nasional untuk menjadikan Ketua Menteri mangsa ataupun menjatuhkan parti maupun menjatuhkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Kita akan menentang usaha-usaha ini dengan sekeras-kerasnya, dan kita rasa pandangan bahawa Ketua Menteri perlu mengambil cuti sementara menunggu siasatan mesyuarat memutuskan ini tidak perlu dilakukan atas hakikat ini satu kes political prosecution and victimization. Ketua Menteri sendiri akan memimpin dalam usaha lawan dengan Barisan Nasional dan mana-mana parti yang ingin mencapai matlamat yang iba mereka melalui kes pembelian rumah di Pinhon yang dikaitkan dengan penjualan tanah kerajaan negeri di Taman Manggis. Itulah antara pandangan yang kita, ketetapan yang kita ambil. Dan satu lagi, kita pun menganggap kes ini semata-mata satu cubaan untuk mengalih perhatian rakyat Malaysia daripada kes 2.6 bilion ringgit skandal yang terbesar di negara ini yang membabitkan Perdana Menteri. Ini satu cubaan untuk divert national attention from this 1MDB crisis. Jadi itulah antara perkara yang kita putuskan dan ingin memaklumkan kepada media pada petang ini. Sekian, terima kasih. Sekarang kita buka kepada soalan. Kalau ada, kalau tak ada, terima kasih. Sebelumnya ada pihak persoalkan tindakan Puan Eng yang enggan bercuti. Dia kata kenapa dulu Puan Eng dan Kit Siang selalu cakap kalau BN yang kena, BN perlu cuti, tapi kalau DAP yang kena, DAP tak perlu cuti. Kita merasa ada distinction yang amat ketara. Dalam kes ini satu kes political prosecution, persecution dan victimization. Bagi kes-kes yang ada pada Barisan Nasional, mereka sahaja yang tahulah. Saya rasa kita juga telah pun mengeluarkan kenyataan OMB Puan Eng telah pun mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan perkara itu 3 hari yang lalu. Kepada kami memang apa yang dinyatakan di situ adalah pendirian kami. I'm sure you all have a copy of the statement, obviously that statement. Berkenaan awak bersumpah
Ya. YB berkenaan Puan Bersumpah Pandikun, ada yang persoalkan kenapa bukan dia sendiri yang baca tapi sebaliknya YBP pengumpuh. Soalan yang bagus yang boleh dijawab oleh saudara Gopi. Kenyataan itu dikeluarkan dengan saudara Madam Pang akan menjadi saksi dalam kes ini. Jadi kami akan biarkan perkara ini kepada MACC. Let her give her statement to the MACC first, and then from there, if she wishes to come up, she can always come up and explain herself. But seperti mana kita katakan dahulu, dan kami terus menegakkan pendirian itu, kami akan beri kerjasama kepada MACC secara penuh. Kita just to update you all, MACC contacted me this morning dan mereka beritahu bahawa mereka dalam proses siasatan, mereka perlukan sedikit masa untuk dapat maklumat yang lebih lanjut sebelum mereka panggil Ridwan ini untuk memberi satu pernyataan. Saya setuju, kepada saya tidak ada masalah. Semalam pun mereka datang ke pejabat beliau dan ambil dokumen. Saya telah pun beritahu SPRM, sekiranya perlu apa-apa dokumen lain boleh hubungi saya dan kita akan bantu mereka untuk dapat dokumen tersebut. Dan justru itu mereka minta 2-3 hari dan saya diberitahu kemungkinan besar mereka akan minta supaya YB Lim memberi kenyataan dalam minggu depan. Jadi bila kita dapat maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan perkara tersebut, saya akan menghubungi pihak media dan kita akan beritahu masa dan tempat yang ditetapkan untuk tujuan tersebut. Kami telah beritahu SPRM dan kami setia untuk beri keterangan di Pulau Pinang. So it will probably happen in Penang. But we'll keep you updated once we get details. I will inform the press. Jadi ada pihak kata Pandikun seakan-akan bersalah sebab bukan dia sendiri yang baca Puan Bersumpah tu. Apa komen YB? Apa soalan itu lagi? Ada pihak yang mendakwa Pandikun seakan-akan bersalah dalam hal ini sebab bukan dia sendiri yang baca Puan Bersumpah tu. Bukan, saya tak faham kenapa itu menjadi isu. Apa yang penting adalah kandungan pengakuan tersebut, bukan cara yang terbaca ataukah pihak siapa yang baca. This is the problem. Saya rasa kita kena fokus pada isu dan apa yang disebut dalam kenyataan tersebut yang penting. Itu adalah perkara yang nyata daripada kandungan pengakuan tersebut. Okay, terima kasih. But when don't you think it's strange that someone else had to read the ST? No, it's not strange at all. It's not strange at all. If you go to court, lawyers always read affidavits that are prepared in applications. It's always done. In any event, as I said, once the MACC has taken a statement, then let her get directions from MACC, and she can always do the press conference. We got no problem with that. But let's take it one step at a time. Okay. Maybe is an SD legitimized if someone else uses it. Of course. Legitimate. No, it's SD. Does an SD become invalid? Of course. Someone else. You know, if this is the extent of questions, it only goes to show how much people are trying to look for technicalities to get out of the substance. An SD is prepared by a person, it is read out by another. The SD has to be looked at in terms of its contents. There's no problem. If it's not read out and you read it, it's still valid. If people don't read to you, never mind, you read it also, it's still valid. Oh, Okay. that's what all judges do. Soalan MACC take statement from CM will be in CM office or in I leave it to them. If they want to take a statement in CM's office, they can do it. We are prepared to even go to their office. Tak ada masalah. It doesn't matter. That's not an issue. Any more questions? YB, Yeah. Lastly, where's the chief minister? Yeah. Where's the chief minister? He's around. I think he's somewhere. He's here. Is it Penang? Not the MACC office. Yeah, the other question. Perintah harian. Tadi UMNO kata UMNO Pening kata dalam Dewan Rakyat YB Mujahid ada cakap 272 unit itu digantikan ke Lebuh Celayar. So tadi dia ada dakwa kata pembangunan di Lebuh Celayar itu
zero rumah PPRD dan even rumah kos rendah. So boleh jawab mungkin ada. Itu akan dibalas secara mendalam mungkin esok dengan dokumen-dokumen anggota. Saudara Jagip Singh akan memberi jawapan dalam sidang akhbar yang berlainan. Tidak ada masalah. Ini urusan kerajaan, ini urusan parti. Ada soalan lain? Bobby, Soalan lain? I need a Chinese version. Sudah? Sekejap lagi. Ah. Chinese please. Any more question? Ada soalan lain. Kalau tak ada, Pak Asam maintain juga. Yeah.